Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari unit beruniform PKRS akan memperkenalkan 5 kandungan seperti pertolongan cemas. Yang pertama, kain kasar steril. Kain kasar ini digunakan untuk menutup luka dan menghentikan pendarahan. Yang kedua, pita pelekat. Pita pelekat ini digunakan untuk melekatkan kain kasar atau balutan pada luka. Yang ketiga, plester luka. Plester luka ini digunakan untuk menutup luka kecil atau luka cala. Yang keempat, antiseptik. Antiseptik ini digunakan untuk membersihkan luka dan mencegah jangkitan. Yang kelima, kain anduh. Kain anduh ini digunakan untuk membalut luka atau menyokong anggota yang terselia. Saya akan menunjukkan cara untuk merawat luka cala di tapak tangan. Pertama, saya akan cuci luka menggunakan air yang bersih. Kemudian, saya meletakkan antiseptik menggunakan kapas. Seterusnya, saya menutup luka menggunakan kad kasar. Akhir sekali, saya membalut menggunakan kain anduh. Rawatan luka cala telah selesai. Saya pula akan menunjukkan cara untuk merawat luka terjadi di dahi. Pertama, saya akan tenangkan mangsa. Kemudian, saya akan membersihkan luka tersebut dengan menggunakan antiseptik. Seterusnya, saya akan menutup luka tersebut dengan menggunakan kain kasar. Akhir sekali, saya akan menggunakan kain anduh. Rawatan luka terjadi di dahi telah selesai. Saya akan menunjukkan cara untuk merawat patah pada lengan. Saya tidak menggerakkan bahagian yang cedera. Saya menyokong dengan mangsa dengan menggunakan kain anduh. Saya gunakan ikatan kuku silat untuk mengikat anduh. Kemudian kemaskan. Rawatan awal bagi kecederaan patah telah selesai. Sekian demonstrasi daripada kami. Sekian, terima kasih.